Betul. So bagi aku journey tu hang dah lalu. Cara buat closing macam mana, cara marketing macam mana. So in term of recruitment, bagi aku insyaAllah benda tu akan jadi mudah. So last questions. Bila tu kau Aku ada last word lah. last word, okay. Last word aku adalah, kalaulah ada orang lah yang tengah tengok ni, dia minat nak jadi ejen tanah, aku nak bagi tahu satu je. Sebelum kalau hang rasa hang nak decide untuk give up, make sure hang jual 10 biji dulu. 10 biji lah. Kurang-kurang jual 5 biji lah. Hang berjaya jual 5 biji dulu, baru hang decide nak give up ataupun tak. Ataupun barulah hang layak komen sama ada property industry ni berbaloi ataupun tak berbaloi. Paling kurang hang jual 1 biji dulu. Paling kurang paling busuk, hang jual 1 biji dulu sampai dapat komisen. Tak dapat komisen tak kira jual lah. Sampai dapat komisen, lepas tu baru hang nilai sendiri sama ada property industry punya game ni berbaloi ataupun tak baloi untuk hang join.